buat keadaan di hari ini sangat munasabah lah kita setiap tahun kita mengeluarkan zakat. Zakat berterah tak kena bercakap adalah ni zakat harta benda ni bukan sikit kaum muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bukan sikit. Zakat tambah pula badai-badai perniagaan, badai-badai perniagaan seperti Koperasi Islam Petani Berhad, seperti Ibnu Affan, seperti mana-mana syarikat, bukan sikit setahun-setahun zakat. Hak setahun bawah ada kecil je lah. Koperasi Islam Petani Berhad tu, zakat dia tu hampir 3 juta setahun. Hampir 3 juta setahun zakat. Lepas tu, peniaga-peniaga lain, badai-badai lain, 3 juta, 4 juta, 2 juta, 3 juta, kalau dah boleh himpun, duduk di bawah satu aliran, duduk di satu pusat, bawa rasalah, sampailah kepada tujuan yang sesungguhnya. Berapa pula dah tujuan sesungguhnya? Tujuan yang sesungguhnya zakat ni bukan sekadar menghapus kelaparan. Nah, bukan sekadar hilang rumah. Zakat ni bisa menghapus kefakiran. Bisa buat masyarakat kita. Boleh buat masyarakat kita hak sesak menjadi senang. Tu. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ni kita kena fikir cara halus ni. Baba rasalah taksir belaka buat kita ni. Kalau kita duk biar fakir miskin duk merebak di tempat kita ni, ibu bapa dah jadi sesak dah, termasuk dalam golongan fakir miskin. Nah, tak ada cari jalan ukar jadi dia tu mewah gatai, jatuh ke anak cucu sikit lagi tu lebih pada fakir miskin lagi lah. Ibu bapa mak pak tu miskin dah, nampak? Pas jatuh ke anak cucu beriak juga, Allah, hak ni lah istilah orang kata, kalau ibu bapa sesak dah hari ni, tak ada bisa ukar menjadi hidup mewah gatai, maka sudah tentulah anak cucu lagi akan datang, tak ada rumah duduk lah, kena gantung kelambu bawah getak lah, kena buat basah bawah getak lah, tak ada orang nak duduk. Kalau lah ibu bapa masyarakat dah sesak dah ni, anak cucu sikit lagi tak ada tempat duduk sungguh lah. Oleh itu berkewajipan kita bersama kena fikir dalam masalah ni. Usaha menghapus kefakiran tu. Nak usaha menghapus kefakiran ni dengan cara zakat tu terhimpun, zakat tu banyak, maka bisalah atau bolehlah kita usaha menghapuskan kefakiran. Setahun ke setahun, demi semakin tahun semakin bertambah apa dia ni kekayaan kita dengan zakat terhimpun, maka kita dapat membuat rancangan, buat kerongkan, buat rancangan untuk beri kepada fakir miskin supaya dia tu boleh buat kerja buat, semakin hari semakin bertambah redha dia, insya-Allah dengan lama kelamaan kemiskinan dia akan terhapus.